Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Begitulah hakikatnya. Keamanan yang kita kecapi hari ini bukan hadir dengan sendiri. Ia dibina atas semangat perpaduan, pengorbanan serta kesepakatan seluruh rakyat Malaysia. Persoalannya, apakah Tiang Seri yang menjadi asas kepada keharmonian negara kita? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, ialah rukun negara. Hadirin yang saya muliakan, rukun negara bukan sekadar 5 baris ayat yang kita lafazkan setiap minggu di perhimpunan sekolah. Lebih daripada itu, rukun negara ialah kompas kehidupan, panduan perpaduan dan nadi yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Pada hari ini, izinkan saya menguraikan 3 prinsip yang amat dekat di hati saya, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Mengapa prinsip ini diletakkan di tempat pertama? Kerana tanpa pegangan agama dan nilai ketuhanan, manusia mudah hanyut di bawah arus dunia. Agama mengajar kita tentang kejujuran, kasih sayang, amanah dan hormat menghormati. Sebagai pelajar, kita membuktikan kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya melalui ibadah, tetapi juga melalui akhlak yang mulia. Kita tidak menipu ketika peperiksaan, tidak membuli rakan, tidak memfitnah di media sosial, sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Sesungguhnya, apabila hati dekat dengan Tuhan, jiwa akan dipenuhi nilai kemanusiaan. Apabila manusia berakhlak, masyarakat menjadi harmoni. Apabila masyarakat harmoni, negara akan terus diberkati. Hadirin yang saya hormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Pepatah Melayu ada menyebut, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Malaysia ialah tanah air yang kita cintai. Di sinilah kita dilahirkan, dibesarkan dan menimba ilmu. Kesetiaan kepada negara bukan sekadar mengibar jala gemilang ketika bulan kemerdekaan. Kesetiaan sebenar terserlah melalui tindakan. Kita mematuhi undang-undang, menjaga nama baik sekolah, menghargai kemudahan awam dan belajar bersungguh-sungguh agar suatu hari nanti dapat diberkati pada negara agama, bangsa dan negara. Sebagai generasi pewaris, kita bukan hanya mewarisi kemerdekaan, malah memikul amanah untuk mempertahankannya. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia semakin moden, teknologi berkembang begitu pantas. Namun, satu perkara yang tidak boleh hilang ialah adab. Orang Melayu berpesan, bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Hari ini, kita sering melihat budaya mencaci, menghina dan menyebarkan kebencian di media sosial. Jika budaya ini dibiarkan, bukan sahaja hubungan sesama manusia akan rosak, malah perpaduan negara turut terancam. Sebagai pelajar, marilah kita membiasakan diri mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menghormati guru, menyayangi ibu bapa, serta menghargai perbezaan kaum dan budaya. Ingatlah, orang yang hebat bukan kerana tingginya pangkat, tetapi tingginya adab. Orang yang berjaya bukan kerana banyaknya harta, tetapi mulianya akhlak. Hadirin sekalian, marilah kita terrenung sejenak. Apa gunanya negara yang maju jika rakyatnya saling bermusuhan? Apakah gunanya bangunan yang tinggi jika nilai kemanusiaan semakin rendah? Apakah gunanya teknologi yang canggih jika adab semakin hilang? Justru, marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar hafalan. Hayatilah setiap prinsip dengan sepenuh hati, kerana perpaduan bermula daripada diri kita sendiri. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya meninggalkan kata-kata ini. Rukun negara bukan sekadar warisan semalam, tetapi harapan untuk masa depan. Bukan sekadar ikrar di bibir, tetapi janji yang terpahat setiap rakyat Malaysia. Kalau bukan kita yang menghayatinya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.